Masya Allah, berkemenjadian. Awak biskut ni kita tengok bila semua ni anak dia kita alhamdulillah. Tapi kan ini buat aku momen kita ada anak biskut kelas sekolah. Ini dia nak buat kita dah dia nak mix, nak campurkan margarine tu nanti sambil tu ni lapik ni aku tahu dekat bawah ni untuk kat tepi pantai boleh, tapi ini boleh buat lapik kat tempat dapur masak pun boleh juga. Kan untuk makan supaya tak terus kena karpet. Yang ni pun dia nak letak juga sapuan atas biskut, so kita biarkan dia letak sapuan atas biskut. Nanti nak penuhkan lagi tray ni, so dalam proses tu biar dah gulung dah tadi, dah gulung dah dia punya jam nanas, masukkan dalam ni. Punyalah unik pattern dia. Nampak tak? Walaupun berbeza saiz, tapi nampaknya menarik betul. So sabar. Yang ni dah hampir siap dah semua. Kita nak sedia bakar. So tengok nanti apa hasilnya.